Ada satu exam yang sangat penting sampai buat seluruh negara berhenti dan kena senyap demi memastikan pelajar sempat menjawabnya. Macam ni cerita dia. Di Korea Selatan ada satu peperiksaan yang dinamakan Sunung College Scholastic Ability Test CSAT yang dianggap ujian paling penting di dunia. Setiap tahun lebih 500,000 pelajar sini ambil ujian ini untuk menentukan masa depan mereka dari kerjaya, pendapatan, status sosial hingga peluang berkahwin. Mereka mula bersedia bertahun-tahun lebih awal dan belajar berjam-jam sehari. Pada hari ujian, seluruh negara berhenti dan berubah sepenuhnya. Penerbangan digantung semasa bahagian ujian mendengar bahasa Inggeris. Kerja pembinaan dihentikan supaya tiada bunyi bising. Pejabat buka lewat, jalan-jalan dibersihkan untuk laluan pelajar. Pasaran saham dibuka lewat. Semua semata-mata supaya suasana tenang untuk Sunung. Lebih luar biasa, kalau ada pelajar terlewat, mereka boleh telefon perkhidmatan kecemasan dan polis akan beri eskort laju ke pusat ujian supaya tidak terlepas masa peperiksaan. Tapi tekanan Sunung bukan setakat untuk lulus. Pelajar perlu skor hampir semua untuk dapatkan tempat di universiti terbaik supaya masa depan mereka lebih cerah.